Pada era globalisasi ini, penyebaran maklumat dalam media sosial sangat mudah untuk dilakukan oleh semua golongan tanpa mengira kesahihannya. Pengguna media sosial yang semakin berleluasa dan tidak terkawal menyukarkan pengguna media sosial untuk mengesahkan ketulinan berita yang tular di media sosial. Bagi menangani penyebaran berita palsu, teknologi AI di media sosial dapat membantu mengesan dan menapis berita yang dikongsikan dalam media sosial dan mengawal penyebaran maklumat palsu. Saya, Ebina binti Zulkifli bernombor matrik A210452 akan meneruskan pembentangan ini dengan 2.1 bidang dan skop kajian. Kajian ini berada dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi dengan fokus kepada penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam menangani isu berita palsu di media sosial. Hal ini penting kerana media sosial kini menjadi sumber utama maklumat dan meningkatkan risiko pendedahan kepada berita tidak sahih. Selepas itu, dari segi skop kajian pula, kajian ini meneliti bagaimana AI berfungsi melalui analisis teks dan pola bahasa di samping melihat persepsi pelajar universiti sebagai pengguna aktif. Selain itu, kajian ini juga turut menekankan penerapan prinsip etika Islam seperti tabayun dan amanah dalam sistem AI. Seterusnya, 2.2 permasalahan kajian. Permasalahan kajian ini berpunca daripada penyebaran berita palsu yang berlaku dengan sangat pantas tanpa semakan kesahihan. Ramai pengguna berkongsi maklumat berdasarkan emosi dan tajuk sensasi tanpa menyemak sumber asal. Selain itu, keberkesanan AI masih terhad akibat teknik manipulasi kandungan yang semakin canggih serta kekurangan data set bahasa Melayu. Faktor sikap pengguna dan tahap literasi media yang rendah juga memburukkan keadaan. Oleh itu, kajian ini menekankan keperluan menggabungkan teknologi AI dengan nilai etika Islam bagi menangani isu ini secara lebih berkesan. Baiklah, seterusnya saya Nur Husnina binti Syahrudin dengan nombor matrik A208805 akan membentangkan tentang persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan kajian. Yang pertama, bagaimanakah AI digunakan untuk mencegah penyebaran berita palsu di media sosial? Yang kedua, sejauh manakah AI berkesan dalam mengenal pasti dan menapis berita palsu? Yang ketiga, apakah pendekatan beretika berasaskan Islam yang boleh memperkukuh penggunaan AI dalam menangani berita palsu? Seterusnya 2.4 hipotesis kajian. Yang pertama, AI berupaya mengurangkan penyebaran berita palsu di media sosial. Yang kedua, keberkesanan AI bergantung pada ketepatan algoritma serta kawalan manusia. Yang ketiga, nilai dan etika Islam dapat memastikan penggunaan AI yang lebih bertanggungjawab dan berteraskan kejujuran. Seterusnya ialah 2.5 objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, menganalisis peranan AI dalam mencegah berita palsu di media sosial. Yang kedua, menilai keberkesanan AI dalam menapis berita palsu. Dan yang ketiga ialah mencadangkan pendekatan etika Islam dalam penggunaan AI bagi pengurusan maklumat digital. Seterusnya, kita fokus pada kajian literatur dan jurang pendidikan. Kami menghasilkan kajian ini berdasarkan 3 objektif kajian yang telah dinyatakan. Kajian ini menumpukan pada penggunaan AI dalam konteks penyebaran berita palsu. AI berperanan sebagai alat pencegahan awal dengan menganalisis kandungan digital, mengenal pasti suara bahasa, gaya penulisan dan pola penyebaran maklumat. Bahasa Melayu kurang efisien dari segi konteks AI kerana kekurangan data dan variasi linguistik. Selain pada aspek teknikal, aspek etika juga penting, di mana dapatan daripada kajian Farah Fazlinda dan Zulkifli menekankan penggunaan AI mesti berpandukan moral, komunikasi di Islam dan prinsip tabayun, amanah dan kawalan sadidan. Keputusan kajian lepas menunjukkan bahawa AI adalah penting untuk menganalisis dan mencegah penyebaran berita palsu di media sosial dengan cekap dan tepat. Walau bagaimanapun, penyalahgunaan teknik pembelajaran mendalam menyebabkan berita palsu menjadi semakin sukar untuk dikenal pasti dan memberi impak buruk kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, kajian lepas menunjukkan bahawa teknologi AI seperti Natural Language Processing dan model BERT berkesan menapis berita palsu. Oleh itu, etika Islam menekankan semakan maklumat untuk penggunaan AI yang beretika dan bertanggungjawab.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya A21047 Syamimi Fatia binti Roslain. Jadi saya akan membentangkan tentang kesimpulan bagi bahagian kajian literatur dan jurang pendidikan. Sebagai kesimpulan, gabungan teknologi kecerdasan buatan dengan etika Islam berpotensi membentuk ekosistem media sosial yang lebih berintegriti dan dipercayai. AI bukan sahaja membantu mengawal penyebaran maklumat palsu secara pintar, malah memastikan kandungan yang disebarkan selari dengan nilai kebenaran dan tanggungjawab moral. Dalam masa yang sama, pengajaran penting daripada kajian ini ialah semua pihak termasuk masyarakat, pembuat dasar dan pengguna media sosial perlu menggunakan teknologi secara beretika. Amalan seperti tabayun, amanah dan komunikasi berhemah amat penting bagi mengelakkan fitnah serta mengekalkan keharmonian sosial dalam dunia digital. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian metodologi kajian. Saya akan menerangkan bahagian 4.1 iaitu reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kaedah gabungan penerokaan berturutan iaitu fasa pertama menggunakan kaedah kualitatif, seterusnya diikuti oleh kaedah kuantitatif. Penggunaan kaedah kualitatif iaitu kaedah kutipan data melalui FGD, Focus Group Discussion, dan kaedah analisis data menggunakan pendekatan analisis kandungan kualitatif. Kedua-dua kaedah ini adalah untuk mencapai objektif 1 dan 3. Iaitu objektif 1, menganalisis peranan AI dalam mencegah penyebaran berita palsu. Kemudian objektif 3, mengenal pasti prinsip asas bagi cadangan pendekatan etika Islam dalam penggunaan AI. Kaedah kuantitatif pula iaitu kaedah survey dan kaedah analisis data secara statistik deskriptif. Ini adalah untuk mencapai objektif 2 dan 3, iaitu menilai keberkesanan AI dalam menapis kandungan berita palsu berdasarkan persepsi dan pengalaman pengguna iaitu objektif 2 serta objektif 3 di mana yang telah dinyatakan di atas tadi. Jadi kajian ini akan beralih kepada metodologi kajian yang lebih mendalam iaitu merangkumi kaedah sampel dan persampelan, kaedah pengumpulan data serta kaedah analisis data. Seterusnya, sampel dan persampelan. Kami menggunakan pendekatan persampelan berstrata ataupun stratified sampling untuk memilih responden yang benar-benar mewakili pengguna aktif media sosial. Responden yang dipilih terdiri daripada individu-individu yang menggunakan pelbagai platform di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok yang secara langsung terlibat dalam isu penyebaran berita palsu di platform-platform ini. Search respond, kajian ini melibatkan 150 orang responden aktif di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok yang dipilih melalui persampelan berstrata. Responden dipilih berdasarkan kekerapan penggunaan, pengalaman dengan berita palsu dan penerimaan terhadap teknologi AI untuk menapis kandungan. Kadar respon dijangka 70 hingga 80%. Saya akan menerangkan tentang kaedah pengumpulan data. Terdapat dua kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Bagi kaedah kualitatif, kami telah menemui pakar Islam dan teknologi bertujuan untuk mengumpul pandangan mereka mengenai peranan AI dalam mengekang berita palsu. Ia juga merupakan asas bagi pembinaan soal selidik. Bagi kaedah kuantitatif pula, responden ialah seramai 150 orang pengguna media sosial yang sangat aktif. Antara kandungan soal selidik ialah mengkaji pendedahan kepada sistem AI dan menerapkan etika Islam dalam bidang teknologi. Seterusnya ialah kaedah analisis data. Dalam kajian kami ini, kami telah menggunakan pendekatan secara analisis kandungan kualitatif, analisis kandungan secara kuantitatif dan juga sintesis naratif. Pendekatan yang telah kami pilih ini kerana sumber data yang telah kami kumpulkan berdasarkan sumber sekunder serta melalui instrumen soal selidik berbentuk survey. Jadi proses analisis kami ini telah melalui 4 fasa utama, iaitu yang pertama, kaedah pengekstrakan dan pengurusan data, iaitu proses penyusunan dan mengekstrak semula maklumat kritikal daripada literatur yang telah dipilih. Setiap artikel yang telah melepasi saringan akan dibaca secara mendalam untuk diekstrak data-datanya yang relevan berdasarkan struktur pengumpulan data yang telah dibina. Kemudian fasa yang kedua iaitu melibatkan kaedah sintesis integratif, iaitu apabila dapatan daripada perspektif teknologi dan perspektif agama digabungkan, dan dalam fasa ini kami akan menilai hubungan timbal balik serta membangunkan cadangan kerangka konseptual.
Ini pada fasa yang ketiga, berlaku apabila data yang telah diekstrak seterusnya dianalisis menggunakan kaedah analisis tematik, iaitu secara induktif bagi mengenal pasti pola, persamaan dan perbezaan pandangan dalam literatur yang sedia ada. Pada fasa yang keempat, analisis statistik deskriptif telah digunakan untuk memenuhi fasa analisis data kuantitatif melalui edaran soal sidik kepada 150 orang pelajar UKM yang aktif di media sosial. Langkah ini telah diambil untuk menilai tahap keberkesanan AI dalam menyaring berita palsu. Langkah ini adalah untuk menghasilkan satu rumusan yang lebih menyeluruh, praktikal dan selari dalam konteks masyarakat di Malaysia. Kesimpulannya, teknologi AI ini berkesan untuk mengengkang penyebaran berita palsu melalui analisis bahasa, pengesanan pola dan penapisan kandungan. Namun, keberkesanannya bergantung pada ketepatan algoritma, kualiti data serta pengawasan manusia. Pengintegrasian nilai etika Islam seperti amanah dan larangan fitnah dapat memperkukuhkan integriti penggunaan AI. Jadi, pendekatan bersepadu ini berpotensi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan beretika.